Dapat tugasan sempena ISM Inspire. Aku ada ternampak kelibat-kelibat kawan lama tu. Kejap lagi nak terjah mereka tengok. Nampak 2 orang tu. Kelibat-kelibat kawan lama. Kat ujung sana ada satu. So, kejap lagi aku nak cari lah. Okay. Yang berusaha pada masjid Nabi Muhammad Sibi, pengarah itulah dia. Nanti kita terjah dia. Okey, nak confirm betul ke tidak, kita close up dia. Betul dah tu. Ini dia sahabat kita seorang lagi, kita terjah je dia. Kau buat apa kat sini? Saya bertugas lah. Alhamdulillah masih ada diberi kepercayaan untuk jalankan tugas-tugas media. Alhamdulillah. Tahniah. Sebelum ni kami sama-sama di Glenberry, bertugas di sana. Sekarang ni jumpa kami masing-masing kata apa, buang freelance. So apa pun tahniah. Kita jumpa lagi. Semoga maju jaya. Apalah, sama kita berjaya dunia akhirat, InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. Baik. Di hujung-hujung majlis nampak seorang lagi sahabat lama. Ini dia. Member tengah kusyuk recording tu. Okeylah, sekejap lagi kita jumpa dia. Yang ini pun sahabat NTV7 semasa di Glenmary. Sekarang bertugas di RTM. Saya ucapkan tahniahlah kepada bos baru. Oi, Sharon, tengoklah sini sikit. Sini. Kami tak boleh cakap sebab tengah recording. Okeylah, janji ada visual. Semoga kita jumpa lagi.